Guys, sekarang dah nak hujan. Tapi saya baru separuh upsi berswap. Macam mana ni? Saya jaringnya. Hi guys. Kita orang pergi Sibo. Lepas tu this is apa tadi? Pisang hijau. Pisang hijau. Pisang hijau. Okay, dalam ni ada Sagu. Sagu. Ada pisang. Ada pisang disalut dengan warna hijau ni, nampak kan? So kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tengah aku. Okay, review saya. Review saya. Dia berlemak. Dia sedap je sebenarnya. Dan dia sejuk. Dia tak sejuk sangat macam tu. Masuk juga tu. Terus hujan. Kalau intro butik belakang. Oh, tapi dalam ni dia rasa macam lompat tikam. Lepas tu dia ada sagu. Sagu tu sedap. Dia ada jagung. Jagung. Ni kuah apa tadi? Susu pekat. Susu cair. Susu cair. Sedap lah, sedap. Korang boleh beli ke? Dekat Sibo, tapi sem depan lah. Swipe up. Hari ini kita orang akan Syafawi JT 3 juzuk terakhir. Juzuk 27, 26, 25. Doakan kami semua. Ibu, ayah, hari ni Kak Ain tak puasa, tapi Kak Ain pergi jogging pagi-pagi. Ini kita orang berenang masa study week. Main dekat kolam Upsi. This is kolam Upsi. Yang ni kolam budak. Sebelah sana kolam 1.2 meter. Kat belakang sana kolam 1.5. Tapi 1.5 dia kan dalam. Farah tinggi 1.9. I mean 1 cm lagi. Tapi still dalam. Dalam guys, sumpah tak sampai langsung. Actually tadi hampir lemas. Semua, good morning. Hari ni kita ada tempahan. So, jom keping kelapa bersama saya. Sepatu dia ni. Kuda. Alright tak alright? Tak orang ni. Kerja aku berlingkar je sama ni. Pecah dia. Ya go. Ni rambutan lah dalam ni. Macam palatau. Macam palatau je. Tak ada. Hayya 'ala shalah.